Assalamualaikum. Okey, kawan-kawan boleh agak semasak apa? Ini masak biasa, simple saja, masak asam pedas. Kita tumis semua bahan-bahan yang penting. Belacan, cili besar, cili kering, cili hidup, halia, lengkuas, ada bunga kantan, ada serai, ada daun kesum. Gitu. Okey, dah agak-agak sudah masak bahan tumis ni. Kita bolehlah masukkan gula melaka. Masuk gula melaka. Dan juga asam jawa. Kalau kita nak letak air dulu pun boleh. Mana dan dia. Okey, bolehlah kita masukkan air. Dalam ni saya dah letak 1 biji buah tomato. Saya nak kasih dia hancur ya. Bila kita masukkan air. Okey, kita tunggu kuah ni mendidih. Barulah kita masukkan ikan pari ya. Okey, phone saya ni rosak lah. Gambar kabur. Okey, nampak kuah sudah mendidih. Bolehlah kita masukkan ikan pari. Okey, ikan pari ni nak buang hanyir senang je. Biasa saya basuh dengan tepung gandum. Kita basuh dengan tepung gandum. Kalau nak guna asam jawa pun boleh. Okay, kawan-kawan, saya tambah lagi cili kisar tadi. Sebab nampak sambal je, bahan tumis ni kurang. Jadi saya tambah lagi cili kisar yang dah memang saya kisar dengan bawang sekali. Saya simpan dalam peti ais. Okey, kemudian kita masukkan dah lagi buah tomato. Okey, ini masak ringkas saja sebab air pipe tak ada. Bukan tak ada, ada tetapi sehalus-halusnya, sekecil-kecilnya air pipe tu. Dah 3 hari macam tu. Jadi kita masak satu jenis je lah hari ini. Okey, ada sambal belacan tu. Ada ulam sayur tenggek burung. Dan juga kita goreng je lah ayam. Ayam tu memang kita dah simpan dalam peti air, sudah basuh bersih. Okey, kita tinggal letak serbuk kunyit dan garam sahaja, kemudian kita goreng. Tu je lah, masak simple je. Ulam dah ada, sambal belacan dah ada. Okey, yang berkuahnya ni asam pedas berkuah. Okey kawan-kawan, menu kita, ikan pun sudah lembut. Kuah dia pun memang dah masak betul lah. Dah terbit minyak, nampak tu, dah terbit minyak kan. Okey, ikan pun dah lembut. Okey, lembut sangat dah masak sangat dah ni. Okey, masak asam pedas ikan pari yang simple tanpa letak sayur bendir ya. Simple je. Yang penting kita ada bunga kantan, ada serai, ada daun kesum, ada halia, ada lengkuas, ada bawang lah. Kita kisar bawang besar, bawang putih, cili kering, cili besar berwarna merah. Belacan pun kena ada, asam jawa pun kena ada ya. Lengkuas, halia pun kena ada. Okey, semua sudah ada. Kemudian saya letak paste asam jawa. Paste asam jawa kena ada. Buah tomato 2 biji masuk dalam ni. Okey, selain daripada paste asam jawa, saya letak gula melaka. Kita rasa dulu. Kalau kurang manis, pedas dia ni memang pedas, sudah rasa memang pedas. Kemudian tadi tawar sikit, saya tambah lagi gula melaka. Kalau kawan-kawan tak ada gula melaka, boleh je letak gula pasir. Okey, menu kita yang simple ni pun dah siap.
Okey, menu tambahan kita selain ikan pari masak asam pedas. Ini diras gula bagi 1 ekor ayam. Kemudian kita potong-potong lah. Kita potong-potong kemudian kita buat goreng je. Menu yang simple. Sebab air paip tak ada. Kecil sangat-sangat dah 3 hari. Kecil je air paip. Jadi kita masak yang simple sahaja. Okey. Selain daripada ayam goreng, kita ada sambal belacan dengan ulam tenggek burung namanya. Jom kita lihat ulam tu. Ini dia ulam tenggek burung. Sedap tak? Kita makan mentah-mentah macam ni. Kita buat ulam dan kita cecahlah kat sambal belacan. Okay, kawan-kawan, kat luar cuaca panas terik ya. Okey, jadi saya nak buat air batu. Okey, kita masukkan sedikit gula O ya. Gula O. Ni gula O. Okey, kita masukkan kat jambu batu ni. Kita nak buat jus jambu batu. Okey, air sejuk, ada ais batu ya. Kita masukkan air sejuk. Okey kawan-kawan, dalam jug ni dah ada ketulah ais batu. Kita tuangkan je jus jambu batu tadi. Okey, seterusnya kita ada biji asam boy. Itu dia. Okey, kita kacau. Okey, kita kacaukan. Kita nak sedikit. Memang kita harus sangat. Okey, kemudian kita masukkan dalam cawan nak minum ya. Okey, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ori ya kawan-kawan. Alhamdulillah, segar. Okey, selamat menjamu selera. Okey, yang tu kita nak tambahkan lagi ais batu dia. Bismillah.